Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 16 April 2026, hari Khamis. Sekarang 6.32. Hari ini tunggu awal sikit. Alhamdulillah hari ini alamak kami waktu puasa ni, tapi buat semalam bahasa habiskan apa puasa 6, last malam hari raya. Raya 6. Pagi 27 darjah Celsius. Macam biasa awal pagi pun jam ni. Jam tak habis-habis pagi-pagi ni. Hari ni saya nak balik awal lagi ni. Sebab tengah hari ni dalam lepas zuhur nak pergi hantar wife ke airport. Dia nak balik kampung, nak rawat mak dia, mak mentua saya lah, yang sakit. Itu kemarin dah keluar, baru keluar ubat. Harinya okey dah. Itu berapa hari 3-4 hari masuk ubat. Sebab apa tu, ada jangkitan kuman dekat paru-paru. Lepas tu terpaksa pakai oksigen. Lepas tu bagi apa, inhaler. Paru-paru dia ni kena tu tak bagus, jadi macam asma. Harapnya masalah lepas ni. Tapi itulah wife masih masa ambil tiket hari tu, dia masih dekat apa tu, hospital lagi. Ya, harinya semua okey ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 9.25 minit pagi hari ni, 16 April 2026. Oi, 32 darjah. Ya betul tadi 37 darjah tu, balik nak 36 sudah. Oi, awalnya pukul 9 lebih dah 36 darjah. Oi, biar betul panas betul ini. Suhu kat kereta ni, suhu ni awal betul. Biasa dia tak ada sangat, tiba-tiba dah 36 dan 37. Bila saya pasang aircon tu pun dah. Oi, cepat betul panas. Hari ni bawa 66, 67 lah. Ada satu tadi sampai yang tak scan lah, tak masuk sistem. Apa, kita masuk sekejap kemudian. Banyak dokumen di apa tu, TADM. Hari ni macam Sabah Port tak ada, ke Sabah Port tak ada, ke Karambunai pun macam tak ada. Ya, alhamdulillah lah. Banyak dokumen ni. Okey. Oh, panas balik hari ni. Jalan clear ni. Cuaca memang cerah lah. Dan cerah betul lah. Awal-awal lagi dah panas Okey dah turun. Bukan tadi kereta dulu tengah panas waktu yang tutup. Tadi saya buka cermin ni 30, turun 34 dah. Dah pakai aircon ni, turun 34. Tengoklah ni jam berapa, tengah hari dia turun sampai berapa. Tapi kalau tu biasa dah, taklah sampai gitu. Hari-hari biasa pun saya tinggal tengah panas pun taklah sampai 37. Ini tadi 37, biar betik. Panas betul. Hari ni saya bawa ais tahu dalam ni. Tembus ni apa tu, tahanlah. Ada ais, tahanlah apa tu, boleh tahan lama dia benda ni. Boleh minum air. Okey, kita teruskan. Gitu begini. Kalau jadi saya dah apa tu, mesej dah 4 je saja hari ni COD. Tak banyak, 4 je. Okey, harapnya boleh settle yang 4 tu. Kalau tak, aduh, tahu lah. Esok ada usulan dengan anak pula sekolah, tak masuk tak jadi kerja esok. Ni hari ni nak balik awal, nak hantar bini ke airport pula. Okey, apapun life must goes on. Life must goes on. Rembel-rembel kayaknya cuma putih. Subhanallah, sakharana hadza wa ma kunna na'lamu wa inna ila rabbina raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah habis sudah kita ni hantar bahagian. Adalah tak apa tu semua ni, tinggal 2 lagi lah di dekat rumah jiran-jiran Taman Cerah.
apa turun ni on the way balik sudah. Habis sudah apa tu, saya baru keluar daripada Jabatan Laut tadi. Hari ni 66. InsyaAllah yang tu ada settle semua, tak ada masalah, tak ada dex. Tinggal tu pun orang biasa, tak ada masalah. Yang putus COD semua settle. Oh, panas 35 darjah ni. Dia boleh balik sekarang pukul 1.48. Alhamdulillah boleh balik awal hari ni. Nak pergi hantar bini ke airport pula ni. Balik mandi, solat, lepas tu keluar, cari makan dulu sekejap on the way ke airport tu. Malam ni ada malam ni malam Jumaat di masjid Yasin. Okay. Gegar tu dah ni. Saya pergi kereta ni gegar tu dah ni. Jalan tak